Morning everyone. So sejuk. Aku tak pasti lah sekarang suhu berapa. Tapi sekarang pukul 6.50. Pakai ni keluar. Okay. Okay. Norm setiap hari. Maggi goreng, kopi dan ini. Hai semua. Pukul 9.30. Kita tengah siapkan bekal. As we are today going to hike Moski Oko. Look at this, blueberry. Like rasa dia sedap babe. Kita keluar awal hari ni sebab takut kita balik lewat. Banyakkan pada pengalaman-pengalaman orang lain, semua akan balik lewat. Semalam terlalu gelap perjalanan pulang. Kita bawa 4 keping. Dari kecil ke besar. Okay, tu je nak update. Bye semua. Okay, kita nak siapkan kasut. Kaja. Rasa tengah dengar headphone. Dia tengah dengar lagu. Rasa. Bye. Tengok, jumpa salji tepi ni pun jadi. Aku cakap tak lembut. Kau cakap keras kan? Aku cakap dah lembut. Kita nak kena naik tangga tu sebenarnya. Hehehe. Ada dekat bus stop. Mana dia punya tu? Alamak, tak nampak. Kita nak tunggu bus lah, industri. Weh, look mat yang depan ni ada. Dah nak sampai, that one. Let's go. Dah sampai 50. Masih okey guys. Suhu tidak begitu sejuk lagi kat sini. Biasa sejuk. Okey, jom. Ni kena bayar ni guys. Kena masuk nak beratur ni. It's the range price. Kita yang biasa ni 1 and 3 10 standard. That's it. Student card. Asal. Kita dapat student card. Dapat 5 seorang. Korang, this is how the trail looks like. Sebelah setengah. Baik. Kita nak sampai ke. Okay. Guys, tengok guys. Seluar Karissa. Labu sangat. Lepas tu kena air dah beku dah seluar dia. Tengok guys. Dua-dua belah pula tu dah ada air batu. Lipat. Situ sikit. Belah kanan tu memang ada beku teruk lah. Dah lama tu. Tengok dia. Baru dah nampak hiking. Guys, ni update lepas kita orang dah 1 jam 15 minit jalan. Dia ada 2 jalan. Dia ada 1 jalan sini, 1 jalan sini. Sini 1 jam 25 minit, sini 1 jam 10 minit. Jadinya kita jalan je. Ayo. Korang, 2 jam setengah hiking. And this is what we are finding for. Ya Allah. Tengok tu. Orang jalan sampai sana. Mari kita tunjuk. Look at that. Sekarang dah 2.52. Kita orang masuk macam tempat makan dia. Sebab sejuk dah kat luar. Lepas tu kita orang kan bawa roti tadi. Farisa beli air masak di satu. 7 PLN. Lepas tu Farisa tengah buat kopi sekarang. Nampak tak? Kita buat kopi sebab kita bawa air panas tadi. Aku nak kena solat dulu sekejap lagi. Tapi solat kat luar je kot dekat tepi tu. Gentanglah mafla ni. Sejuknya. Ya Allah, tak apa jihad. Kita je nak ambil dulu. Nanti aku ambil lagi. Bye. Assalamualaikum. By the way, kita tak turun sampai dekat bawah tadi sebab laluan nak turun dia tu bersalji lah. Kita tak ada spike punya tapak tu. Tahu orang sewa kat mana. Tapi kita tak berani nak turun sebab licin. Kasut aku dan kasut Farisa bukan kasut hiking. So nak turun pun tak berani. Nanti nak naik menyusahkan lah pula kan. Itu. Kita ambil gambar pos-pos dari atas. Mungkin ada yang macam kenapa tak pergi turun dah halang sampai. Itulah. Orang elok-elok halang sampai turun. Lain jadinya
mendapat juga kan macam tu. So tu yang paling rational lah. This is how our roti looks like. Menarik gila. Dan sedap gila. Sekarang dah pukul 3 sesuatu. Kita dah nak leave this behind. Okay. Lepas tu jomlah kita nak kena kejar sebelum maghrib. Ayo turun. Bye. Aku record. Snap. Как тут красиво, обалдеть. А что, ого, даже так? Ким, ты сфокусируйся хотя бы. Боже, как красиво, мать. Kita orang dah selama naik bas. Kita baru je sampai like 1 minit tadi dah sampai. Waktu terus je naik bas. 2 jam. 2 jam setengah naik, 2 jam turun. That's it. Road to center and then kita nak balik. Nak makan. Tak banyak record sebab barai gila 1, penat gila 2, 3 licin, 4 sejuk. Okay, tu je nak cakap. Cara jatuh guys. 2 kali aku jatuh weh. Nasib baik jatuh terlutut. Tu je. Bye semua. Assalamualaikum semua. Sekarang kita dah dekat Zakopane. We are waiting for public transport which is bus. Kita akan pulang ke Airbnb. Sekarang dah 7:10. Kita punya bus 7:10. Let me show you how it looks like. Okay. I guess that's it. Kita jumpa dekat Airbnb sajalah. Bye semua and Assalamualaikum. Cing. Dah jadi love lah. Cing. Assalamualaikum semua. Dah selamat sampai ke Airbnb pada jam 8:11 malam. Sekian saja vlog pada hari ini. Uyuh. Macam mana aku buat bunyi macam tu? Sekian saja vlog pada hari ini. Wassalamu. Smack. Hai semua and Assalamualaikum. Good morning. Sekarang pukul 10:08 bersama Farisa. Kita nak ke Kersewish. Tak ingatlah nama apa. Sekarang ni kita tengah on the way ke bus stop. Lepas tu kita nak pergi sewa Spike. Lepas tu I'll update you later. Okay? Dah sampai dekat tempat sewa Spike ni guys. Malang ni kasut dia tak boleh. Kasut aku tak apa. Nak sewa Spike. Dia tak tahu. Menarik kan dia. Barang-barang hikers. Macam ni. Cayang. Kita dekat stesen Dorina Chokoloska. As you can see. Macam ni rupa dia. Kat sana bus stop kita hari tu. Ni bahagian bus kecil-kecil. Let me explain somehow for you. By the way aku cabut puffer sebab panas. Kita orang tukar plan. Kita tak jadi naik Kasprowi tu. Sebab rupanya dia kena beli tiket online. Sebab sekarang adalah peak season. Sebab tu kita nak rent tadi, pakcik tu tanya nak pergi mana. Tu cakap nak pergi Kasprowi tu. Dia macam, dah beli tiket ke? Tanya, kita mana? Belum. Tu dia macam Kena beratur panjang. nanti boleh je pergi, nanti kena beratur panjang lah macam tu. Lepas tu macam lepas tu kita macam fikir pula sebab kasut Minah ni tak okey. Pakcik tu macam kata kena pakai kasut hiking. Kena beli Spike tu juga walau bagaimanapun naik atas tu. Sebab memang kat sana snow sangat lebat lah macam tu. So fikir Minah ni macam cakap okay, kita pergi snow tube je lah. Sebab esok punya kita orang ski dan sebagainya. Intinya hari ni kita orang pergi snow tube. So kita jumpa dekat Dolina Jaya. Bye. Kita orang berhenti kat sini. Bukan betul-betul kat Dolina. Weh, cantiknya langit. Kawan-kawan, tengok tu langit. Anjay. Kita orang dari situ je tadi. Jalan seminit. Terus tulis snow tubing kat Renan. Nampak budak tu turun. Tu pun turun. Tu pun budak tu tengah turun. Farisa berat boleh ni, laju sikit. Aku caringnya sikit. Lambat sikit. Kita ambil air ni. For 10 ride, 2 people. Yes. Beli pukul 5 guys. Dia beli 10 round. Dasar. Tengok ni. Ada 10 kali kena pangkah.
Kita ambil sendiri je tube ni. Kita nak pakai warna biru lah sebab kita pakai biru hari ni. Nampak tak, tarik je. Okey. Okey. Ni kita dah sampai kat sini. Nanti dia tarik pakai tu. Nampak tu? Oh my god, seluar aku dah tak ada apa-apa lagi dah kotor. Tengok ni guys, dia sangkut. Lepas tu dia tarik cerita. Oh, dia tarik cerita. Macam tu. Nampak video aku glitch. Kita tengah naik sekarang. Macam tu. Ada 10 kali lagi. Jangan risau. Kita boleh rekod banyak kali. Nampak? Dia dah ni sekali. Ayo naik. Ayo naik. Tengok budak tu tengah feeling. Tengah feeling. Tengah feeling. Sini keadaan aku guys. Tengah naik. Oh, dah nak dekat dah ni sebab dah rendah dah benda ni. Lighting kat sana. Entah bila nak sampai ni, tak tahu. Mungkin masa dalam 3 minit macam tu. Tapi tak apa, kita enjoy je sebab bukan naik sendiri. Love. Aku record ni. Kita sebelah turun. Kita sebelah turun. Sebelah ni. Alah, selalunya kita bisa teringat. Tapi tak apa, mai aku record. Jang. Bangun cepat. Aku kira boleh rekod banyak-banyak. Ternyata tidak boleh. Sebab kata-kata terlalu laju, tahu tak? Nasib baik aku rekod sikit tadi masa yang slow tu. Dah lah tak nak rekod, dah takut. Ni dah last round kita orang. Round keempat. Sebab kita orang decide untuk jual card ni pada orang yang baru datang. Kebetulan dia ada twins. Kita orang bagi dia beli tiket kita orang dan habiskan. Kita orang tua kot macam dah, ya Allah, apa benda ni. Tengok tu dah aku, ya Allah. Farisa. Dah last round Farisa. Oh, tengah penat dah. Kau bayanglah apa pusing macam tu. Pening dek. Kau tengok. Kita take time tahu tak nak bangun. Naik. Ni kita dah duduk semua dah. Backlight mai. Kita orang je paling tua yang main kat situ. Tapi lah kita kan tourist. Who cares? Farisa ada kelaparan guys lepas main 4 round. Okay. Lepas ni kita orang balik Zakopane je guys. Balik center. Dah tak ada apa dah hari ni. Boleh out dah. Okay, tu je nak update. Bye. Guys, kita dah keluar daripada tempat tadi. Lepas tu kita masuk kat taman ni. Sebab nak solat. Solat kat tepi tu. Cepat, sementara ada wudu. Cantik pula taman dia. Kita mau turun bas. Ni bas yang kita naik. Dia panggil mini bus. Kita stop dekat row-nya Krupowa. Kita orang dekat park dia sebab kita nak cari Zakopane punya main apa tu? Signboard. Dia seorang ambil gambar kat situ. So let's go. Inilah signboard yang kita cari tu. Dia orang macam sini. Chill juga lah kat sini. By the way, weather cakap esok hujan. Kau tengoklah hari ni punya awan. Beria juga. Kita je nak update. Bye. Isa tengah jadi ahli astronomi. 2 ZL tu untuk 2 minit. Kita tengah bahagi 1 minit seorang. Okay. Biar aku rekod dia. Buat apa ni guys? Mananya tak nampak pun. Apa yang pusing? Tak nampak apa-apa pun. Aku ni tengok langit sebenarnya. Tak ada jadi ahli astronomi ni. Tak ada apa-apa sama Farisa. Dia putih je.
Tengok ni korang, kita dah sampai dekat area rumah dah. Sebab Farisa nak main snow. Tadi kita orang macam je dekat taman tu. Ayo di tempat putih ini. So cantik. Reindeer tu. Oh memang dia sesat lah. Korang tak nak zoom lah, tak apalah, nanti korang tengok. Guys, ni reindeer yang disebut-sebut, dia datang dekat. Si Farisa ni nak pergi dekat dengan dia. Boleh baca tu, tak boleh pergi dekat, nak pergi dekat juga. Ni Farisa, ni reindeer. Assalamualaikum. Disebabkan kita biasa tengok dalam Frozen je reindeer ni. Ni macam ulu lah juga. Dia dah berjaya turun. Dekat rusa tadi dia cakap dia nak jadi rusa, lepas tu turun, dah sampai tengah-tengah tu dah. Semata-mata konten ya. Ni photoshoot dia pula. Tadi photoshoot aku kan. Ni otak dia, ni akal dia. Zoom sikit tengok budak tu. Geram aja. Nasib baik dia tinggi je ni. Senang nak bergantung. Kalau aku tak boleh naik dah aku rasa. Astagfirullahaladzim. Dah itu saja ke dari bawah tu je ke? Oh tu tak habis lagi. Budak sampai gila. Elsa. Mak dia mari duduk Elsa. Ui, kena aku. Hai semua dan Assalamualaikum. Sekarang pukul 4:45 petang. Budak ni dah siap dah macam main salji. Main salji sangat. Okay, kita pun dah barai. Langit pun dah semakin gelap. Nanti dah balik Airbnb, aku roja. Hai semua, Assalamualaikum. Bye Zakopi. Zakopani. Bye. Instagram ni set up. Okay.